Sebab tu belah perempuan Nabi kata macam tulang yang belok. Kalau kamu tebang repih patah riak, kalau mula kau belok. Apa maksudnya? Jangan kita halang semua kehendak orang puang, dan jangan kita turut semua. Kalau kita turut semua tu maknanya kita lock tulang yang belok, kau tumbuh, kau belok, kau belok, kau belok. Betul, jangan betul doa lalu. Dia tidak akan jadi betul. Betul, jangan nebeng. Macam kita pulah sekeru, mula-mula pulah kuat tak apa. Siapa dia rapat dah, jangan kuat sangat, takut cok. Faham? Dia orang gitulah. Lagu mana pun pakai pudah ke, nampak mata sebelah je pun, dia ada gak buah tulang rusuk, buah kona dia. Lalu kita lock jeng kita. Ikut pandai nak buat benda pun yang nak buat benda. Kalau nak ambil piti, ambil diri lah. Ni buku bank. Kalau nak pergi mana-mana, gilah kau anda nak ya kabar-kabar dah, jeng kita. Buku bank 14 kotak pun licin jadi. Nampak? Buku bank licin, kepala kita pun licin. Pasal apa? Ni lock dia. Pasal dia tak pernah puas dengan perkara-perkara yang dia dapat. Sebab barang belok. Tahu tak? Tengok bini kita, dia sudah hak beli kain. Tak sudah. Hak ni dia wasang, dah atang lagi. Kenang pula baru ni. Ping muda ni. Pinggang makuk ni lah kotak lagi. Nak pula. Pinggang pesing baru. Nah, dia takkan puas. Tengok dia pergi beli ya. Tulang bekok pergi beli. Kalau modal stikang, jangan dia tolak troli. Faham tak? Kita kena ambil sendiri barang. Tulis dulu hak mana nak beli hari ni. Tulis dulu. Bila dia tulis dah, dah tu apa jangan tulis nak buat benda. Kita tengok karang kita ambil diri. Tak boleh. Kita tulis dulu. Lepas tu tulis abang edit. Edit balik lah. Jangan lock dia tulis gitu. Jeng dengan kita. Dia tulis kita potong balik ni tak penting ni. Ni Maggi nak benda Maggi. Ni tak apa weh, tak penting, tak apa bukan nak raya. Kalau lock ke dia, tengok dia tolak troli, dia ambil jap. Berok masuk dalam jayang dalam medik. Tak kamuk. Tak kamuk. Dia ingat beri. Dia pening. Tok lelaki sekali dia akak, sekali buh. Seduk. Dah pernah troli 800 ni. Tahu tak? 800 dah gaji 8,5. JKK. Geng tukang bayar. Yang jahat tu siapa penuh tu, siapa kak bayar, dia panggil pula kita. Bang ya. Ayo. Itu lu kan ayo. Waiting. Dua dalam tak tukar lagi. Buh. Jangan beri dia buh kalau kita modal sikit. Modal banyak tak ada hal. Modal sikit, dia duduk dalam troli, duduk diam-diam. Jalan jauh sikit daripada barang, jangan wisapa tengah. Hati jenis tulang bekok. Kalau kita lock, jeng dengan kita. Kalau lock jalan, dah alik khumah. Puan berhayat jalan. Allah tahi kalau bab jalan. Bukan nak kata binimu, bini aku. Kalau bab jalan, bab apa gitu sama saja. Jenis puan berhayat jalan. Tua. Jalan. Tua dah. 80 umur. Kalau sebut makan bulu. Waktu bik gigi konyol ni. Makan bulu. Tak. Dia ajak pergi surga, ada apa nak. Macam lah sakit pinggang lah, sakit lutut lah, sakit otak lah, tu bik gembong lah, macam-macam bising. Kalau makan bulu temu tu. Lagi juga. Lagi juga dia. Konyol gini gigi. Lapuk. Jadi tiga ni tidak daripada air mani. Kita daripada air mani.